Perasaan saya pasal berita HIV ni, saya Nanti cikgu dekat. Tak, ini cikgu dekat. Perasaan saya tentang berita HIV ni, saya agak terkejut. Lepas tu saya sebab benda ni dah dinormalisasikan dekat Malaysia, dekat dalam kalangan remaja sekolah menengah ataupun youth. Lepas tu bagi saya langkah yang paling praktikal, kalau pihak kerajaan boleh buat macam kempen kesedaran, ataupun boleh pihak sekolah juga boleh bagi talk ataupun ceramah dekat budak-budak sekolah menengah pasal bahayanya HIV, boleh bagi tahu ceritalah langkah-langkah macam nak elak. Lepas tu sebagai untuk diri sendiri juga, kita kenalah jaga diri. Lebih-lebih lagi bila kita perempuan, kena jaga diri. Jangan senang terpengaruh dengan kawan-kawan yang nampak agak liar. Jangan senang percaya dengan lelaki.